Walaupun saya pening, saya penatlah bini saya ni tak habis-habis. Bini saya, adik saya, Abang Strawberry. Siapa Abang Strawberry? Belakang tu buka warna Choi ke? Alah, macam mana dia ada kat sini? Tak tahulah, jom kita interview dia. Jom. Mana? Assalamualaikum. Ya. Abang Faris ke? Ya, saya. Boleh kami nak interview? Boleh. Boleh tak kalau saya nak abang bagi feedback dekat kita punya makanan dan apa yang abang order? Saya makan nasi sapa sotong goreng tepung sambal strawberry. Tapi biasa. Tapi untuk saya sedap lah. Lepas tu dia punya dessert, dia punya manisan-manisan dia tu best. Kalau main dengan family tu, tak singgah Abang Strawberry, boleh kena singgah juga. Walaupun saya pening, saya penatlah bini saya ni tak habis-habis. Bini saya, adik saya, Abang Strawberry. Siapa Abang Strawberry? Boleh tak kalau saya nak abang bagi feedback kita punya makanan-makanan? 9 per 10. Saya nak tanya abang, dari mana abang tahu abang Strawberry? Daripada mulut bini saya. Daripada orang perempuan, daripada mulut bini saya. Kami orang lelaki tak tahu apa. Kami main kamera, kami nak sejuk dan relax lah. Benda-benda makan, manisan-manisan, habis-habis ni semua mesti main daripada mulut perempuan. Bohong lah kalau main daripada mulut lelaki. Last sekali, boleh tak saya nak minta abang bagi kata-kata untuk orang yang belum lagi datang ke sini dan rasa kita orang punya menu? Kalau dah main kamera tu, tanam dalam kepala otak Abang Strawberry. Macam mana bini saya, daripada hari pertama saya sampai sini, duk runtun. Abang Strawberry yang meluat.